Hadirin yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Seri Town Planner Dr. Mahmunah Ahmad Sharif, Datuk Bandar Kuala Lumpur, Yang Berusaha Puan Nur Azlina Muhammad Saad, Pengarah Eksekutif Pengurusan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Yang Berusaha Encik Saiful Mazi Ahmad, Pengarah Jabatan Pengurusan Sumber Manusia, Pegawai-pegawai kanan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan hadirin yang dihormati, ke Majlis Perasmian Hari Inovasi dan Kreativiti DBKL tahun 2025, Creative Remix Celebrate. Yang Berusaha Puan Nur Azlina binti Muhammad Saad, Pengarah Eksekutif Pengurusan. Yang Berusaha Encik Saiful Mazli bin Ahmad, Pengarah Jabatan Pengurusan Sumber Manusia, Ketua-ketua Jabatan, Pegawai-pegawai kanan, seterusnya warga kerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berhimpun pada pagi yang penuh semangat ini, penuh berinovasi bagi meraihkan Hari Inovasi dan Kreativiti DBKL 2025 yang tampil dengan tema yang begitu segar dan bermakna, iaitu Create, Remix. Lepas kita create, kita celebrate. So hari ini adalah hari celebration lah pada yang pemenang-pemenang. Yang tak menang pun celebrate juga, kerana telah pun berusaha untuk berinovasi. Tema ini menggambarkan wajah baru di BKL sebagai sebuah organisasi yang hidup dengan idea, semangat dan tenaga. Idea ini bukan hanya daripada teori, idea ini adalah reality yang telah pun dilaksanakan dan telah pun mendapat manfaatnya, dan kita tengok dalam video tadi memang telah banyak mendapat anugerah-anugerah dan penghargaan di pelbagai peringkat. Alhamdulillah dan tahniah saya ucapkan pada semua. Kita create sesuatu yang baru, kita remix apa yang sedia ada supaya menjadi lebih baik, dan akhirnya kita celebrate kejayaan bersama-sama sebagai satu keluarga besar di BKL. Kalau kita amati daripada lagu Dewan Bandaraya tadi, kita jangan nyanyi saja, kita kena amati dengan semangat, dengan spirit setiap baik-baik lirik lagu tersebut, dan kita juga perhatikan baik-baik lirik lagu inovasi tadi. Jawapannya iaitu Dewan Bandaraya leads ke hadapan, memimpin. Kita memimpin. Ini adalah melalui inovasi ini menjadikan satu cara untuk kita memimpin terus. Bukan hanya organisasi kita, juga kepada penduduk-penduduk dan warga kota. So, hari ini bukan sekadar satu sambutan, tetapi pengiktirafan terhadap usaha, kreativiti dan semangat inovatif warga di BKL yang tidak pernah jemu mencari jalan baru untuk menambah baik penyampaian perkhidmatan kepada warga kota. Tahniah dan syabas saya ucapkan pada semua jabatan dan pasukan yang akan mempersembahkan hasil inovasi masing-masing. Anda semua adalah inspirasi kepada budaya kerja baru dalam perkhidmatan awam bandaraya ini. Ingat tak yang selalu saya nyatakan? You all aspire to inspire before you expire. Faham tak? Kita aspire dalam inovasi ini untuk inspire peramai. Ramai banyakkan lagi inovasi dan inspire juga kalang-kalangan yang muda-muda before we expire. Expire tu sebelum kita pencen, kan? Expire kalau dah pencen, Allah saya nak buat yang ni tapi tak sempat nak buat. Tak ada dah. Tapi boleh buat dengan cara lain lah. Tapi mungkin tidak boleh lagi dalam erti kata organisasi di BKL. Mungkin boleh jadi sebagai NGO
berbakti juga dengan BKL dalam prinsipal 4P itu. Jangan lupa bila dah keluar pada di BKL, janganlah kata oh saya di BKL ada partner kan, partnership. Boleh partner lagi, boleh. Tetapi dia lagi dari segi dia punya impact tu tidaklah seperti di mana kita sebelum expire lagi dalam DBKL. Tu expire di dalam organisasi. Expire satu lagi sebelum kita mati lah. Kan dah mati tak boleh nak buat apa dah. Tu expire yang long term lah. Yang expire yang saya kata ni sebagai kita berkhidmat di dalam DBKL, kita kena selalu mencari satu idea-idea baru. Bagaimana kita nak mempertingkatkan diri kita sendiri, tugas kita sendiri, dan mempertingkatkan mungkin unit kita sendiri, mempertingkatkan jabatan kita, mempertingkatkan organisasi kita. Dan seterusnya, bolehlah kalau nak menjadi pemimpin, boleh jadi pemimpin di peringkat daerah, di peringkat negara. Kita ketahui, kita tengok Jepun kan memang susah orang perempuan nak naik. Kan, tahu kan dia punya Japanese. Saya banyak berurusan dengan orang-orang Jepun ni. Tengok, yesterday, the first Prime Minister of Japan is a lady with whom I met her in New York. So maksudnya ada aspiration, ada inspire before we aspire. So mana tahu mungkin salah satu tuan-tuan dan perempuan boleh menjadi melalui satu organisasi, melalui satu inovasi ini, mungkin boleh menjadi boleh dipatentkan. Kita punya inovasi itu boleh menjadi inovasi hasil daripada DBKL ini, boleh menjadi satu ikutan ataupun boleh kita replicate di PBT yang lain. Dan kita boleh jual hasil kita. Kita boleh jual hasil inovasi kita pada PBT yang lain, di mana mereka tidak perlu lagi melakukan semua research seperti yang kita buat. Dia boleh shortcut. Kita boleh jual. Saya pernah dulu jual. Masa saya jadi yang di-Pertua Majlis Bandar Sdn, saya pernah menjual dua sistem. Satu sistem keuangan, satu sistem penilaian. Ada PBT yang belum ada sistem penilaian dan sistem keuangan mereka. Kita jual lah. Mungkin dalam 10% diskaun, 20% diskaun. Tengoklah. Itu hasil juga, hasil inovasi kita. So ini adalah pada pendapat saya adalah amat penting, di mana dalam era kerajaan Madani yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga, inovasi menjadi teras penting kepada transformasi perkhidmatan awam. So atas prinsip yang ditekankan, keberdayaan, empowerment dan kesejahteraan, well-being dan kecekapan, efisiensi, nilai yang sangat dekat dan peranan tanggungjawab kita di DBKL. Ingat tak pada town hall yang pertama saya menjadi Datuk Bandar, saya telah memperkenalkan KT. Kompeten, kita mestilah kompeten dalam kerja kita. Bukanlah mengatakan saya ini very kompeten. Kita sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Kompeten, accountability. Apa yang kita buat, kita kena accountable. Jangan kata, ini bukan saya buat ni, saya suruh dia buat lain, dia buat lain. Tapi dia ketua. Kenalah accountable terhadap apa yang anak-anak buah kita buat. Tetapi anak buah kita kenalah buat benda yang betul. Transparency. Dan of course efficient dan juga efektif. Sama juga apa yang telah pun diterapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. So inovasi di sini bukan hanya berkaitan dengan teknologi canggih, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan daya fikir dan kreativiti kita untuk menambah baik proses dan juga untuk to solve our challenges, menyelesaikan cabaran-cabaran yang kita hadapi. Tak semestinya mesti yang teknologi yang canggih. Kalau satu teknologi, tata cara ataupun inovasi yang boleh menyelesaikan masalah kita, walaupun simple, itu inovasi. Ini yang saya tengok di mana di peringkat antarabangsa, kadang-kadang yang menang tu, contohnya banyak kreativiti inovasi di peringkat United Nations, yang menang tu ramai daripada negara-negara yang boleh katakan miskin. Bila dia tak ada duit, dia inovasi dia tu, dia really kreativiti dia tu tinggi. Sebab dia tak ada punca keuangan, tapi masalah banyak.
Dan cara mereka menyelesaikan masalah itu adalah dengan menggunakan apa yang ada di keliling mereka. Barulah sekarang ni sampai nature based solution lah, itu dalam perkataan jargon dia lah. Tetapi yang sebenarnya, apakah teknik yang boleh menyelesaikan masalah kita setempat? Dan banyak dapat anugerah-anugerah tertinggi ini diperolehi oleh negara-negara yang kurang maju ni sebab mereka menggunakan kreativiti mereka. Kadang-kadang kalau maju banyak menggunakan teknologi, mereka ada duit. Tetapi kalau kita masuk untuk anugerah inovasi di peringkat antarabangsa, tak semestinya kita menggunakan teknologi yang canggih ni. Mereka dah tahu dah, tapi menggunakan kreativiti. Kreativiti, saya pernah menjadi juri di pelbagai. Kreativiti tu, you punya keaslian tu yang dapat mereka banyak. Kalau you come up with all those innovation dengan gadget sana sini, dia melangkah kurang sikit. Ini yang kita lihat, di mana inovasi tersebut bukan hanya teknologi canggih, tetapi bagaimana kita baik proses kerja kita, menjimatkan kos kita, memberikan kesan nyata kepada rakyat, impact. Apabila kita buat inovasi itu, buat satu survey. Kalau kita kata kita yang menang, memang kita kata inovasi kita best. Tetapi apabila kita laksanakan inovasi tersebut dan tanya orang yang telah pun menerima servis kita, adakah mereka mereka rasa ada perubahan? Itu is the best. Kalau nak pergi kepada inovasi antarabangsa, jangan pergi interview orang kita saja, interview orang yang warga kota yang mendapat khidmat tersebut, dan adakah inovasi kita ini telah pun mendapat positive impact kepada kehidupan mereka sendiri. Ini adalah untuk kita memperkokohkan lagi misi, mempercepatkan penyampaian dan mengoptimumkan sumber awal. Di sini juga kalau kita lihat dengan inovasi ini, saya nampak tadi setiap jabatan di BKN ini dengan penuh semangat. Ini juga melalui inovasi ini juga merapatkan silaturahim kita di dalam jabatan dan antara jabatan. Kalau KIK dalam jabatan, di BKN di dalam jabatan. Kalau kita keluar di antara jabatan. Itu saya juga ingin menyentuh tentang pertandingan kumpulan inovatif dan kreatif ini yang berlangsung pada hari ini. Saya dimaklumkan 8 kumpulan hebat dari pelbagai jabatan tampil dengan idea serta penyelesaian yang amat membanggakan. Syabas dan tahniah, anda bukan sekadar bertanding tetapi menjadi contoh terbaik kepada rakan-rakan lain. Setiap cabaran boleh diselesaikan dengan daya cipta dan semangat kerja berpasukan. Semoga pertandingan ini menjadi platform untuk kita remix secara berfikir dan bekerja serta mencetuskan lebih banyak projek memberi manfaat pada organisasi dan warga kota. Kita juga tidak mahu inovasi ini sebagai aktiviti bermusim. Jadi musim inovasi, masa itulah kita hendaklah berinovasi setiap masa, memikirkan bagaimana kita nak menyelesaikan cabaran-cabaran yang kita hadapi. Sebaliknya, inovasi ini hendaklah menjadi budaya kerja harian di BKL. Setiap kali kita, bagaimana kita nak mempercepatkan, bagaimana kita nak mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan kita. Ini menjadikan budaya harian, budaya kerja harian di BKL. Kita mahu setiap pegawai dan kaki tangan tanpa mengira pangkat atau unit berani bertanya, bagaimana saya boleh lakukan ini dengan lebih cepat, lebih murah dan lebih berkesan. Setiap hari apabila minda seperti ini menjadi kebiasaan, hasilnya amat besar, penyampaian lebih cekap, pembaziran berkurangan dan perkhidmatan kepada rakyat lebih berkualiti. Saya sudah pasti apabila tema tahun ini Create, Remix dan Celebrate ini telah pun dipersetujui, mesti kita tahu apakah itu create. Makna create ini satu idea baru, walaupun sekecil mana pun. Setiap pembaharuan bermula daripada satu ilham kecil. Saya pagi tadi baru saja bersama-sama dengan Bepu, dengan Cik Saiful. Saya daripada tahun 2011 dulu bercita-cita. Kata satu hari saya nak tengok Sungai Perai ini ada festival Sungai Perai dan juga Sungai Juru di Pulau Pinang. Kita boleh
jadi ada River Cruise 2011. Ya, dream. Bila saya masa tu jadi YDP, tadi Pepu tengok balik dalam PSP punya website, masa tu saya Puan Maimunah bulan Jun. Saya jadi YDP bulan Mac, bulan Jun saya dah cakap macam tu. Ramai orang hentam saya. Dia kata, maklumlah dia tu wanita pertama menjadi YDP Seberang Perai. Dia orang perempuan ni pelik-pelik lah. Ada nak buat river cruise kat sungai Juru tu, masuk ikan pun mati terus. Sampai dia kata masukkan dia pun dia terus mati. Sampai kata habis tu. Masuk YDP terus pun dia boleh mati. Dia ni tak tahu otak dia kat mana dia letak. Macam-macam. But we have to dream first. Kalau tak mencipta, kita dream dulu lah. Tapi dari segi masa kita dream tu, kita buat perubahan. And bulan tahun ini, I think the Chief Minister launched the river cruise in Sungai Juru. You never imagine. Kalau you tengok Sungai Juru adalah satu sungai yang paling polluted in Malaysia. Dan sekarang ni Sungai Perai dah jadi river cruise. Kalau pergi Seberang Perai, pergi tengok. Then I think last month, or the beginning of this month, saya pergi ke Sungai Kelang. Saya kata, I would like to see maybe we can swim in Sungai Kelang. Kenapa? The mayor of Paris, Anne Hidalgo, dia pernah bercakap 10 years ago. I know her very well masa saya di UN. And she mentioned that my aim is that, masa campaign kan, beliau dekat Paris ni, dekat front dia, Datuk Bandar dia kena pergi election. Dia kata, one day I want to swim in River Seine. Orang pun ingat dia ni Seine lah. Dia tak boleh pakainya. And then you see, I think recently dia keluar dalam paper, she was swimming, and so many people are swimming in River Seine. And then apabila saya cakap, one day kita nak tengok kita boleh berenang, swimming in Klang River. And dah ada pasukan kalau you kenal KSU, I think KSU Andres and Zaini Hujang. He formed a group to have one small conference, how to make the Klang River swimmable. How can we swim in Klang River again? Dah ada orang menyahut. Tapi ada tak orang-orang di BKL menyahut seruan saya? Ada tak? Saya tak tahu lah ada ke tidak. Tapi orang luar menyahut. Kalau di tengah, I think kalau Datuk Seri kata Seri, tapi pasti Zaini Ujang. And he formed he formed a three person to discuss about how to make a Klang River swimmable. Tapi saya naklah pengarah-pengarah, pegawai-pegawai kanan saya sahutlah seruan saya. Lepas saya buat statement tu sepatutnya salah satu agenda dalam head of department atau dalam MPT. Macam mana kita nak buat Sungai Kelang ini boleh kita berenang ni. Bukanlah dekat River of Life tu kecil lah. Ni Sungai Kelang yang yang kita pergi ke ni. So masuk tu, dan dari segi situ hasilnya kita nak berenang di Sungai Kelang. Timbullah inovasi dia. Macam mana kita berfikiran berinovasi, macam mana kita satu hari kita ramai-ramai masuk dalam Sungai Kelang berenang di situ. That is the aim. It can take, like Penang, it was in 2011, 2025, 14 years baru dapat. Ramai yang muda-muda lagi ni. I think by 14 years you still in the BKL lah. Saya ni tak tahulah dalam 14 years ada ke tak ada lagi. Mungkin dah expired inverted comma tadi. Kalau panjang umur boleh tengok lah. Kalau tak panjang umur, you all sambung lah. So ini lah dia berkata tadi tentang create. Ada cabaran, ada di depan kita how we create the innovation. And how can we tambah baik, we remix. And then hopefully one day kita boleh celebrate. Inilah yang kita ingin tekankan kepada semua. Boleh buat, bukan tak boleh. Jangan kata tak boleh lah. Kalau kita dah kata tak boleh lah. If you think positive, 50% of the hurdle you ready
covered. You only have 50% of the next hurdle. Kalau you think negative, 100% tak boleh buat. If you think positive, at least positif minda kan, dia dah 50% tu cabaran kita dah boleh capai melalui inovasi dan sebagainya. So di sini saya ingin juga menghargai dan juga tahniah pada semua warga IBKL yang terus menunjukkan semangat inovatif dan kreatif dalam melaksanakan amanah ini, dan pada semua peserta KIK teruskan menjadi contoh terbaik pada rakan-rakan dengan membudayakan inovasi dalam jabatan dan juga dalam kehidupan masing-masing. Bukan hanya di BKL saja, kita bawa pada kehidupan harian kita. Marilah sama-sama kita menjadikan inovasi bukan sekadar inisiatif, tetapi DNA sebenar di BKL. Ya? Organisasi yang berani mencuba, pantas menyesuaikan diri dan sentiasa berfikir ke hadapan. Dan dengan semangat create, remix dan celebrate, saya yakin IBKL akan terus melangkah ke hadapan sebagai pihak berkuasa tempatan yang inovatif, berdaya saing dan berjiwa rakyat yang mampu mentransformasikan Kuala Lumpur sebagai a livable and a lovable city. Dan saya nak juga di mana inovasi bukan tentang siapa paling bijak. Jangan kata saya ni tak graduate, saya diploma je, ataupun saya ni pun kejanang je. Kadang tengok mana yang berjaya, orang-orang yang berjaya di mana mereka asalnya. Tengok Alibaba, tengok Facebook, mana asalnya. Bukan saya kata jangan belajar. Saya pun kadang-kadang bagi contoh juga, anak buah saya kata macam tu, mak kan kami tak payahlah belajar teruk-teruk. Mengapa bagi contoh macam tu? Taklah. Tapi maksud saya tu janganlah kita fikir yang berinovasi ni orang yang tinggi-tinggi bijak. Berinovasi ni bukan siapa paling bijak, tapi siapa paling berani mencuba. Itu yang penting. So ini adalah amat penting untuk kita terus ke hadapan, dan saya harap apa yang kita cuba ini, apa yang kita innovate ini menjadi satu, seperti katakan tadi, DNA di dalam DBKL ini. So sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.